Aku duduk di hujung meja, senyap. Bunyi sudu berlaga dengan pinggan kedengaran perlahan. Bau gulai kawah semerbak memenuhi ruang, membangkitkan selera yang entah kenapa aku tak rasa layak untuk menikmatinya. Di depan aku, anak-anakku dan menantu sedang rancak berbual. Gelak tawa mereka bergema di ruang makan. Aku cuba tersenyum, walaupun dalam hati ada sesuatu yang menekan-nekan. Sakit gout di jari jemari, aku dah lama aku lali. Tapi sakit di hati, Tuhan saja yang tahu. Aku hulurkan tangan nak capai lauk. Jari aku yang dah bengkak keras dengan tofi menggigil sedikit. Tangan aku pernah kuat dulu. Pernah membina rumah ini. Pernah mengangkat anak-anak aku dari buaian. Pernah menanggung mereka dengan titik peluh aku. Tapi sekarang, aku sekadar lelaki tua yang bergantung pada belas ihsan. Belum sempat tangan aku mencapai pinggan lauk. Menantu aku perlahan-lahan tarik pinggan itu ke tepi. Seolah-olah takut, jijik, seolah-olah tangan aku yang penuh bengkak ini tak patut menyentuh makanan yang mereka nak makan. Aku terpaku, tak ada siapa cakap apa-apa, tak ada siapa pandang aku. Tapi aku nampak cara mereka elak mata dari bertembung dengan aku. Aku nampak isteri aku tunduk, pura-pura sibuk menyenduk nasi. Aku nampak anak aku buat-buat tak perasan. Aku tarik balik tangan aku perlahan-lahan. Sakit di sendi dah tak rasa apa. Hati aku jauh lebih sakit dari segala bengkak yang ada di tubuh aku. Aku tunduk, menguis-nguis nasi dalam pinggan, menelan air liur yang terasa pahit. Aku teringat masa anak-anak aku kecil, macam mana aku dulu suapkan mereka makan, lap bibir mereka dengan tangan yang sama. Tangan yang mereka pernah genggam erat bila takut, yang mereka pernah cium bila minta restu. Sekarang tangan ini seolah-olah kotor di mata mereka. Aku cuba senyum, cuba telan perasaan yang makin memberat di dada. Aku cuba yakinkan diri sendiri, mungkin mereka tak sengaja, mungkin aku yang terlebih fikir. Tapi hati aku menjerit sesuatu yang aku tak nak dengar. Aku bukan lagi seorang yang dihormati di rumah ini. Aku hanya seorang lelaki tua yang duduk di hujung meja, tak lebih dari sekadar bayang. Dalam keputusasaan, aku pernah cuba macam-macam. Ada orang cakap minum air rendaman kacang panjang boleh hilangkan gout, aku pun buat. Malam-malam aku telan air hijau kelat tu sambil berharap esoknya bengkak, aku surut. Tapi tak ada apa pun berubah. Yang ada cuma rasa malu bila anak aku sendiri geleng kepala, sinis, ayah ni percaya benda merepek. Rasa hina sebab aku jadi bahan ketawa dalam rumah sendiri. Tapi aku tak boleh terus macam ni. Aku tak boleh biarkan gout merampas segala-galanya dari aku. Aku kena bangkit, aku kena cari ikhtiar. Dan di saat aku hampir putus asa, aku jumpa jus Gomix. Jus herba dari buah pala ni bukan sekadar minuman biasa, tapi harapan untuk aku kembali seperti dulu. Aku mula minum hari-hari dan perlahan-lahan aku rasa perubahan, bengkak makin surut, sakit makin hilang. Aku tak nak lagi jadi bayang di rumah aku sendiri. Aku nak genggam tangan cucu aku tanpa rasa malu. Aku nak duduk di meja makan, bukan sekadar melihat tapi menikmati, seperti seorang ayah, seorang datuk, seorang lelaki yang masih punya harga diri. Terima kasih Jus Gomix sebab beri aku peluang kedua.